saya kalau saya dapati mereka buat benda yang salah, saya tak nak pegang kepada jawatan Perdana Menteri itu lebih daripada kepentingan negara. Jadi bila saya dapati bahawa Pakatan Harapan sudah lari daripada janji-janji, pada masa itu saya letak jawatan. Saya bukan berjuang untuk nak jadi Perdana Menteri. Saya berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama kita. Nampak tu. Saya rasa hari ni kalau orang tak nampak, penipu lah Tun. 2 kali Tun letak jawatan. Kalau orang cakap dia diktator, dia tak letak jawatan tu. Saya tak pernah jumpa lagi diktator letak jawatan. Ya. Tapi orang yang gila nak jadi Perdana Menteri tu, dia dah jadi Perdana Menteri dah Tun. Dia dah ada tempoh 8 bulan Tun. Dan paling saya rasa, paling memalukan adalah sepanjang hampir 25 tahun, dia melakukan reformasi. Semua benda reformasi Tun. Tapi bila jadi Perdana Menteri hari ni, satu reformasi pun tak ada. Sebaliknya, saya boleh katakan Tun, Anwar Ibrahim ni dia seorang yang pendendam, dia seorang yang zalim, dia juga merupakan pengkhianat Melayu Tun. Ya. Jadi, Ya. Tun pernah cakap, tapi hari ni ramailah yang minta maaf dengan Tun. Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri Tun. Anwar tak boleh. Tapi Tun juga yang angkat Anwar. Tidak. Itu yang angkat Anwar Pakatan Harapan. Mereka angkat saya jadi Perdana Menteri dan mereka juga angkat Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi saya kalau tak terima yang itu, saya tak boleh jadi Perdana Menteri. Sedangkan kalau jadi Perdana Menteri, barulah saya boleh buat banyak tindakan untuk selesaikan masalah yang dibuat oleh Najib. Jadi saya jadi Perdana Menteri. Lepas itu, ikut janji, saya terpaksalah pilih dia sebagai Perdana Menteri. Tapi belum pun saya dapat pilih dia, parti itu dia jatuh. Dah tak jadi kerajaan. Macam mana nak pilih dia? Saya tak boleh pilih dia. Jadi daripada awal tu, dia sebenarnya dia tak pernah ada sokongan lah tu kan? Ya, tak pernah. Tak pernah ada sokongan. So tempoh hari dia jadi Perdana Menteri pun sebenarnya tak dapat sokongan pun. Ya lah, ini bukan pilihan rakyat. Ini jadi Perdana Menteri secara penipuan. Dulu kunun tak boleh kerjasama dengan UMNO macam-macam. Tapi nampak ada Chan, tak apa, kerjasama balik. Dulu maki UMNO macam-macam. Betul tu. Tun, balik pada pilihan raya dalam negeri ni lah Tun. Tun cakap, kita sokong Perikatan Nasional. Tun tak berparti, Tun proklamasi orang Melayu. Saya pun sama juga proklamasi orang Melayu. Kita sayang pada bangsa Tun. Jadi bila datang pilihan raya ni, Tun membuat pernyataan terbuka untuk menyokong Perikatan Nasional. Tapi ada setengah-setengah tempat di Tun.